Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Syada merupakan wartawan yang bertugas pada hari ini. Hari ini telah berlangsungnya program Traffic Road Safety. Program Traffic Road Safety bersama Densus Sdn Bhd dan Motorwazi telah dirancang untuk memberikan pendedahan kepada pelajar tentang aspek-aspek keselamatan di jalan raya. Salah satu objektif bagi program ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada pelajar tentang penggunaan kenderaan yang selamat. Marah bahaya menentang arus, marah bahaya melawan arus, marah bahaya. Jauh ku meluncur, jauh semakin jauh, kanan kiri ku tiada di tempatku. Laju ku laju dan tujukan ku tuju. Sekarang saya bersama dengan penceramah bagi program Traffic Road Safety pada hari ini. Boleh Encik ceritakan sedikit pengalaman Encik dalam dunia pemotoran? Okay, nama saya Wazir bin Abdul Hamid. Saya adalah bekas pemum Puskal Negara. Saya adalah juara Asia untuk kategori 125cc dan terlibat dalam perlombaan di peringkat antarabangsa dan juga Malaysia dan menjuarai peringkat kebangsaan pada tahun 1996. Dan saya pencin beritahu bersara pada tahun 2006 dan sekarang terlibat dalam program keselamatan jalan raya untuk memberikan kepada semua pengguna jalan raya di seluruh negara. Seterusnya, bolehkah Encik Razim memberikan sedikit nasihat kepada warga sekolah SMK Jalan? Okey, kepada warga sekolah SMK Jalan itu menggunakan motosikal ke sekolah menjadi keperluan, tapi pada masa sama adalah risiko. Jadi berhati-hati ketika melalui jalan raya. Ingat dan tersayang dan hormatikan pengguna jalan raya. Yang paling utama, behave dan jaga etika kita sebagai seorang pengguna motosikal dan juga pelajar sekolah menengah kebangsaan Rekod. Baiklah, terima kasih Encik Aziz. Laju ku laju dan tujukan ku tuju. Hujung garis ku tahu diri, tahu tidak jadaku. Gerakku berani melawan waktu. Sekarang saya bersama dengan dua orang ahli pengawas. Boleh anda berdua kongsikan mengapakah kita perlu mengikuti undang-undang di jalan raya? Pada pendapat saya, kita perlu mengikuti undang-undang di jalan raya untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Selain itu, ia juga sebagai langkah untuk memastikan keselamatan diri, keluarga dan orang yang tersayang semasa berada di atas jalan raya. Sekarang saya bersama dengan salah seorang murid yang telah menyaksikan program pada hari ini. Apakah yang anda dapat pada program Traffic Road Safety pada hari ini? Program ini memberi maklumat tentang keselamatan diri dan kenderaan di jalan raya. Keselamatan jalan raya merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan seharian, terutamanya bagi pelajar yang menggunakan jalan raya sebagai laluan utama ke sekolah. Oleh itu, pendidikan dan kesedaran dari awal amatlah penting untuk diterapkan sejak bangku sekolah lagi. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Laju ku laju dan tujukan ku tuju.